Assalamualaikum, selamat pagi. So, sekarang kita berada dekat KLIA. Kita nak pergi Japan. So, kita ada kerja je ada kita ada tujuan utama yang saya harap korang boleh support saya punya video. Kita ada kereta yang gempak. That's why kita kena pergi Japan untuk tengok kereta tersebut. Lepas tu bawa balik Malaysia. Kalau okey, kalau ngam, kita beli bawa balik Malaysia. So, kita dah nak naik flight. Nanti sampai Japan kita sambung video. Korang tengok video ni sampai habis. Stay tune. Jim, kita dah pergi cek kereta apa ni? Dah pergi cek kereta apa kat Jepun? Rahsia. Tak boleh bagi tahu lagi. So banyak tempat kita nak pergi ni. Kereta dia sama color macam flight ni. Betul tak? So mungkin ni episod pertama. Nanti akan ada episod yang banyak lagi untuk kita cari kereta kat sana. Kita sampai je dekat tengah tu tadi. Sebelum duduk dekat sini, ada orang tegur, Arif Barin. Mesti dia tengok video dia. So dia pun nak pergi Japan, sama flight. Jadi kita pergi tegur dia semula sebab dia dah tegur kita. Tak sempat nak borak tadi sebab tengah nak masuk kan, tengah nak queue masuk. So thank you brother tegur saya. Memang tak sombong. Alhamdulillah dah sampai dah Jim. Alhamdulillah. 6 jam. So sekarang kita tengah naik train untuk ke ambil collect kita punya barang dan juga cop pasport. Lepas tu kita akan ke Osaka. Kita akan stay kat Osaka. Lepas tu baru kita pergi buat kerja. So ni dah Kansai Osaka. Alhamdulillah selesai semua proses untuk kita keluarkan beg, check immigration. So kat belakang tengah lapar. Dia kata lapar. Adalah lapar. Dia bila dah sampai kawasan sejuk ni, dia kurang lapar. Oh, sampai kawasan sejuk kurang lapar. So next, jom saya nak bawakan, kita nak tukar saya punya tiket train yang saya beli untuk 1 week pass. Thank you boss. Belanja kita untuk 1 week pass tiket train. Kita kena tukar dekat atas sana. Lepas tu kita akan pergi hotel kita dekat Namba Osaka. Maybe dalam 40 minit kita akan naik train ke hotel. Let's go. Sejuk lah, dah sejuk. So sekarang saya dah tukar saya punya tiket for 1 week. Start daripada besok lah, 20 hari bulan 11 sampai 26. So saya akan pakai untuk ini 1 week dekat Japan, JR Line. Untuk hari ni saya kena beli another ticket train untuk ke saya punya Namba Station dan terus pergi ke hotel. So 1 week saya pakai yang inilah. Masa kita nak buat kerja, kita akan pergi ke Tokyo, kita akan pergi ke Yokohama, semua kita akan pakai JR Line. And then insyaAllah nanti ada masa kita akan naik bullet train. Jim, apa Jim? Dah jom kita pergi beli tiket sana dulu untuk kita pergi kita punya hotel. Biasa saya bawa pergi jalan showroom tapi hari ni saya bawa korang pergi jalan Jepun. Kita tengah beratur untuk dapatkan tiket. Tiket harga RM39 untuk ke Namba Station. Lepas tu insyaAllah bulan 4 bos kata dia nak pergi Jepun lagi, tapi dia pergi dengan top sale. Kita tak dapat jadi top sale sebab saya pun masuk. Ni dapat pergi Jepun kot ni. Bulan 4 nanti. Hari raya ke-4. Hari raya ke-4 akan datang lagi. Bos akan bawa tim datang ramai-ramai pergi dekat Jepun. And then tahun depan rasa tak nak pergi Jepun lah. Sebab kita bulan 8 tahun depan kita akan pergi ke London. So London ni tak banyak sangat tempat untuk kita pergi tengok kereta. Kalau betul-betul nak tengok kereta, memang this place, tempat yang saya tengah datang sekarang. So jom, nanti saya dah beli tiket, kita akan naik train Alright, jom kita pergi ke Namba Station. Saya dah masuk train. So estimate dalam 45 minit. Masukkan Jim, bag ni sekali Jim. Masukkan. Kita punya seat nombor 14 dengan 13 14, 13. Okey, ni kita punya seat.
So kejap lagi saya tunjukkan kenapa saya suka turun dekat Kansai Osaka ni. Alah geng, hari dah gelap lah dekat luar. Saya nak tunjukkan dekat korang kenapa saya suka turun dekat Kansai Osaka ni. Sebabnya airport ni dia berada di betul-betul macam pulau tau. Ni. Okay. So airport kat sana. So kita lalu bawah jambatan. Tapi dah gelap. So saya suka view ni. Last year saya datang dia dia terang lagi. Saya datang awal. So sekarang kita tengah cross jambatan. So inilah view yang paling saya suka kalau saya turun dekat dekat Kansai. Cantik. So dalam 45 minit sampai. Kita akan terus pergi hotel. Nanti maybe ini adalah episod pertama saya ke Japan. Next video saya akan buat untuk kita pergi cari kereta dan tujuannya sebenar. Stay tune guys. Belum habis lagi video ni. Amber Flash. Customer banyak call, banyak mesej baru nak start reply. Tadi tak ada line. Lawa serius lawa. Itulah dah gelap. Finally sampai dekat Namba Station. So kita nak pergi makan dulu lah sebab lapar. Tadi just makan dalam flight je. Dan tak tahu nak makan apa kat sini. Mana? Ada rindu nasi goreng kampung ke tak ada kan? Tak ada. Jom kita pergi cari makan. Lepas tu baru kita pergi hotel. Hui, dah sejuk. So korang tengok berapa ramai je rakyat Jepun ni. That's why kebanyakannya dia orang pergi kerja naik public transport. So mileage kereta diorang rendah-rendah lah. Kereta diorang cantik-cantik lah. Sebab diorang pergi kerja naik public transport. Tak gitu brother. Saya harap korang layan video ni. Sekejap pergi sikit lagi kita nak pergi cari makan. Lepas tu pergi bilik. And then kita adalah part 1. And then nanti saya akan sambung dekat part 2. Hari Jumaat saya akan pergi ke Nagoya Ocean. And then yang paling penting minggu depan kita nak pergi tengok kereta yang saya bagi tahu tu. Projek sebenar saya datang dekat Japan. Okay kan, tukar plan. Pergi check in dulu. Letak beg sebab beg saya berat. So terpaksa tukar plan. And then kita pergi cari makan. So guys, thank you for watching. Nak tahu saya makan apa? Kejap lagi last sebelum saya endkan video ni. And then kita akan sambung untuk part tu. So ni tempat tinggal saya dekat Namba Osaka. Stay tune sikit lagi. So thank you support Barin. Jom. Beg kita dah tinggal. Senang untuk kita jalan. So saya dah sampai dah dekat kedai makan. Sebelum ni saya sampai pun saya makan kat sini. Senang sebab dekat sangat dengan saya tadi. And then banyak je tempat yang best-best makan kat sini. Tapi kita dah lapar sangat. Kita makan ni dulu lah. Lepas tu kita jalan-jalan. Lepas tu settle tu semua, kita masuk dalam ni. Kita cuba nasib, kita tengok mana slot boleh menang. Ada kedai mesin dalam ni. So guys, thank you support video saya part 1. Nantikan video yang seterusnya. Hari Jumaat saya akan pergi dekat Nagoya, tempat ocean kereta. Kita akan buat video kat sana. Kita tengok kereta apa yang padu-padu lagi. Stay tune guys.